Iman, awak betul-betul ke dengan Hazran tu? Ya Alhamdulillah betul. Kenapa nak baca lain Betul lah tu? Bukan konten Bukan. Betul. Abang kata, betul Betul. Iman ni abang tengok malam ni dah macam coklat dah macam coklat, daripada atas sampai ke bawah coklat ni, dah macam coklat dah abang tengok. Benda lah. Tak tahu nak cakap apa. Kita pernah bertanding sekali lah dulu, abang ingat? Betul tak? Kita bertanding dekat TikTok Live Award ke? KNKB Award. KNKB yang kita dua-dua kalah tu. Yang menang tu tak habis-habis si mata tu je. Siapa menang? Tapi saya dah lupa. Tapi memang saya kalah. Saya dah tahu saya kalah. Siapa lagi kalau bukan ni kawan abang juga yang suka kalau lah tu. Alah yang duduk ni apa? Yang duduk Alah, Ryan Bakery lah, senang, tak payah berkias. Ryan Bakery. Saya ingat malam tu memang abang menang. Abang pun ingat sebab waktu tu undian abang paling tinggi. Tiba-tiba kan top 5 pakai juri. Takutlah pula sebut nama. Bukan. Tak apa, Ryan tu kawan abang. Okey. Lawak je, dia pun okey je. Dia dengan abang okey je. Iqmal, abang tengok sejak menjak ni kau kuat Kau selalu kau daily number 1 kau buat apa? Kau live biasa je ke? Kau fikir? Iqmal sebenarnya live biasa. Lepas tu dia orang ni suruh fikir-fikir. Family yang kat sini suruh fikir-fikir. Iqmal tak tahu. Dia orang kata ketua duduk diam, dia orang buat kerja. Itu je Iqmal tahu. Dia gitar. Kat live abang tak pernah pula dia orang cakap macam tu. Ketua duduk diam apa dia orang tak ada pun cakap. Tapi yang Iqmal macam tu. Iqmal sebenarnya Iqmal suka live macam ni je. Yelah kalau ikutkan macam ni je. Tapi kalau live macam tu dia dapatlah duit sikit kan. Alhamdulillah. Okey, Iqmal, awak betul-betul ke dengan Hazran tu? Ya Alhamdulillah betul. Kenapa nak baca lain Betul lah tu? Bukan konten Bukan. Betul. Abang kata betul Betul. Nanti saya kahwin nanti abang pergi lah. Nanti saya invite. Abang anggap dia dah macam adik lah. Abang dulu lah dengan dia sebelum dia masuk AI lagi. Lepas tu aku tengok kau dengan dia. Abang harap kau jangan main-main lah. Tak, Alhamdulillah. Macam saya dah jumpa mak ayah dia. Dia pun dah jumpa mak ayah saya. Gitu. Okey, abang nak tanya kau. Apa yang membuatkan kau suka kat dia? Nak keluar malam lagi ni. Tak boleh. Alah, cerita lah. Mesti kan nak tahu. Okay. Untuk saya perempuan semua sama. Semua sama. Macam dari segi negatif, positif semua sama. Perempuan lah. Tapi mana ada orang sempurna? Hazan ni untuk saya dia lain. Dari segi cara dia bawa diri dia dan cara dia layan lelaki. Macam tu. Untuk saya. Dia tak ada macam sikit-sikit nak orang caring sangat pasal dia, tak ada. Dia pandai bawa diri dia matang. Saya je ni tak matang sangat. Yelah sebab dia pun memang struggle daripada kecil hidup dia. Jadi dia dah pandai dah carry hidup dia, jaga diri dia. Kan? Dia daripada kecil kan dia broken family kan. Jadi abang terkejut. Tapi bilanya tu abang macam kalau betul ni abang pun doakan tau senyap-senyap. Moga jadilah. Bila tu agak-agaknya tarikhnya tu? Dalam perancangan dalam 2 tahun lagi. Situ. Lama lagi. Dalam perancangan 2 tahun lagi. Tapi alah pejamata juga tu. Betul lah. Masa sekarang ni cepat berlalu lah. Abang nak try lah lawan dengan kau. Sebab tengok kau macam kuat sangat sekarang ni. Apa kata kita try lawan dua? Abang macam abang tak takut ya? Boleh lah. Jom. Abang kau berani sangat ni. Abang sebenarnya takut. Tapi nak tengok lah juga kan. Sebab daily nombor 1 selalu kau. Tapi kalau kita buatlah punishment ringan-ringan. Tak payah kot. Tak. Antaranya? Tak payah buat yang susah pun. Kalau kau kalah, kau nyanyi kat abang lagu Arab je. Itu je. Okay. Abang tahu sebab kau bukan buat punishment teruk tu. Aku nyanyilah lagu Arab ke apa-apa ke. Kalau abang kalah. Kau boleh banyak bahasa kan? Boleh. Apa selain daripada Arab? Bahasa Melayu boleh. Bahasa Melayu nenek aku pun pandai. Bahasa Inggeris boleh. Sikit. Inggeris tu mak aku pandai. Bahasa Filipina. Maksud dia selain English, Melayu dengan Arab. Tu. Macam itulah. Filipina boleh sikit. Lagu Filipina. Lagu Filipina tak tahulah. Pengakuan Melayu. Tak tahu. Nyanyi lagu Arab. Kalau abang kalah. Tapi kalau abang kalah, abang kena buat Velocity lagu saya abang pun esok. Lagu kau yang tengah viral tu. Velocity abang cakap jujur, abang tak pandai edit. Tak apa. Kalau kau nak abang buat abang naik. Tapi guna abang. Kau ada trend kau? Kau ada trend kau ah? Channel tunjuk sikit. Bila habibi renungku. Pandai rasa. Abang buat je, janji. Abang buat je lah. Memang aku kalah lah dengan aku buat benda tu. Tak apa, abang buat. Kalau abang buat memang mega bang. Saya repost semua. Saya memang itu. Bukan pasal kau repost, memang aku kalah lah nak tengok buat benda. Tapi kalau dia kalah, sebab aku post video takkan kau tak post video. Kau buat juga. Kau bubuh video. Kau pakai lagu abang punya Pulan. Lagu abang. Kau tak payah menari. Kau bubuh gambar kau dengan Hazran je. Lagu Oi Pengantin. Boleh.
Kau kan nak kahwin dengan dia. Ah. Kamu gambar kau dengan Azran, lepas tu lagu Oi Pengantin. Okay. Okay. Abang nak Abang kalau abang abang ni buat lagi. Velocity janji Abang buat lah lagu tu tapi abang tak reti lah velocity tu. Abang buat mana yang mampu lah. Okay, post satu game kan? Kan kalau dia kalah guys, dia post gambar dengan Hazran, lagu Pengantin. Barulah lagi abang mendoakan. Ya Cak kalau menari Velocity lagu Habibila tu kak memang gempak kak. Memang gempak. Itu memang tak dibuat orang lagi kak.